Assalamualaikum semua. Hari ni kita ada satu Rubik. Rubik ni special sikit sebab dia nampak macam Rubik biasa tapi dia ada lubang kat tengah. Apa tu Rubik dia? Inilah Rubik dia, iaitu Qi Void Cube. Mari kita tengok sama-sama apa itu Qi Void Cube. Void Cube ni sebenarnya dah ada pernah buat dah dulu-dulu. Cuma dia punya mekanisme tak berapa bagus. Semua Void Cube yang ada sebelum ni dia macam senang tercabut dan pusing pun tak berapa sedap. Jadi saya harap yang Qi punya ni, disebabkan dia punya reputasi sangat bagus, saya harap dia punya turning baguslah untuk Void Cube. Void Cube ni sangat menarik tau. Kenapa saya kata menarik? Mari saya tunjuk dekat anda. Ush, dia punya bubble wrap. Okey, dia panjang. Jom kita tengok. Ini adalah Void Cube Y-shape Central Control Electric System. Yes, inilah dia. Nampak tak kat tengah tu? Kat tengah dia kosong. Dia tak ada center. Dia tak ada core pun. Jadi confirm yang ni tak ada magnetic core. Saya akan buka dulu. Okey, mari kita tengok. Kalau letak minyak agak-agak terkeluar tak minyak dia? Uish, boleh ambil macam ni. Okey. Oh wow. Okay, saya suka surface dia. Okay, ni adalah tutorial kat sini ada tutorial Rubik. Macam biasalah tutorial Rubik. Oh, tapi ni adalah bagus. Dia specifically dia ada bagi tahu ini adalah tutorial untuk Void Cube. Okay, dia tak ada main bagi je. Maksudnya dia betul-betul buat tutorial untuk Void Cube ni. Baguslah. Satu usaha yang bagus daripada Qi . Okay, jom kita cuba buat pusingan yang pertama. Rasa sangat pelik. Rasa sangat pelik kan kita tengok apa benda lah dia punya ni kosong kat tengah. Tapi ya, inilah yang buat menariknya Rubik ni. So ada kosong kat tengah. Okay, memang betul-betul kosong macam ni. Boleh masuk jari tembus dekat sebelah. Okay, jom kita cuba buat pusingan. Okay, dia ada magnetic lagi tu. Dan pusing. Oh, wow, saya pernah main Void Cube tau. Tapi tak pernah lagi ada Void Cube yang boleh pusing semudah ini. Selalunya Void Cube ni susah sebab mekanisme dia sangat-sangat mencabar ya. Sebab anda boleh bayangkan tak, kalau Rubik biasa yang anda mainkan, semua yang pegang pieces-pieces ni semua adalah dia punya teras ataupun core dia. Tapi ni sekarang ni dia tak ada teras. Jadi macam mana dia boleh buat mekanisme macam ni untuk bagi dia punya rotasi sama dengan Rubik yang biasa yang ada teras. Kita boleh cuba juga dia punya corner cutting. Ada tak corner cutting? Kita cuba sikit lah. Okay, agak susah sikit tapi masih okay. Okay, dan saya rasa ni ada minyak ke tak? Mungkin tak ada minyak. Kebiasaannya daripada kilang tak ada minyak lagi. Mungkin saya boleh cuba letak minyak dulu. Mana tahu boleh improve dia punya pusingan. Macam biasa saya akan letak minyak 50k. 50k dekat sini. Saya rasa dah cukup dulu. Dan saya akan ratakan dia. Rasa macam pelik tau nak review Rubik ni. Sebab satu cabaran Rubik ni adalah sebab kita tak tahu center dekat mana. Jadi kalau nak buat cross pun tak boleh. Jadi kita akan cuba buat je lah dia punya cross tapi tanpa dia punya warna tengah lah. Jom kita cuba dulu. Saya akan cuba buat dulu macam ni. Okey, tak ada parity. Rubik ni satu yang special ya. Dia boleh ada parity tau. Sebab apa? Saya tunjuk dekat anda dulu. Anda masih tak pernah jumpa case yang macam ni dekat Rubik ni. Nampak tak? Dekat Rubik 3x3 anda tak boleh dapat case macam ni. Di mana boleh nampak tak ni ada dua je yang salah macam ni. Edge ni tak pernah ada kan. Tapi dekat Void Cube ni dia boleh terjadi. Sebab apa? Sebab kita tak tahu center dia sebenarnya dekat mana. Jadi disebabkan bila kita main buat je, kadang-kadang mungkin center dia betul, kadang-kadang mungkin center yang kita teka tu salah. Jadi kalau dia jadi macam ni, sebenarnya bukannya dia tercabut ke apa sebenarnya kita boleh je tukar. Kita hanya perlu tukar dia punya bahagian center lah. Mungkin sekarang ni center ni kita tolak satu ke atas dan kemudian saya akan masukkan hijau ni ke bawah. Saya akan anggap sekarang ni yang bawah ni adalah lapisan putih. Masukkan satu kat sini, putih ni lagi satu, masukkan dekat belakang. Okey, lepas saya dah betulkan macam ni, saya akan buat macam biasa dan dah boleh betulkan dah. Okey, puzzle ni saya boleh tengok dekat sini dia punya mekanisme sangat menarik dan nampak sangat moden lah berbanding dengan Void Cube yang dulu. Void Cube yang dulu kan, kalau anda pernah main, dia senang pecah sikit tau. Yang ni bagi saya satu improvement.
yang sangat bagus. Saya rasa macam saya nak cuba catat masa berapa laju saya boleh selesaikan guna void cube ni. Okey, jadi kita ada kita punya Qi timer yang paling terbaik sekali. Mari kita cuba buat. Okey. Tolonglah jangan ada parity. Tolonglah. Tak ada parity. Okey. Jadi itu saja video kali ni. Saya nak ucapkan tahniah lah kepada Qi sebab dia boleh design Rubik yang menarik macam ni. Bentuk yang sangat-sangat pelik dan ada improvement daripada segi mekanisme dia. Walaupun saya tahu cabaran dia kalau anda nak Rubik yang tak ada teras macam ni, dia memang tak akan boleh sehebat Rubik yang bentuk macam biasa tu kan. Sebab mekanisme dia sangat-sangat mencabar. Tapi untuk boleh buat yang macam ada corner cutting sikit macam ni pun bagi saya dah sangat-sangat power dah. Siapa boleh buat. Jadi itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada yang menonton. Nanti bila Rubik ni dah ada jual, saya akan letak link dia dekat video ni. Itu saja guys. Assalamualaikum.